Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni kita akan unboxing salah satu model kit yang kita tunggu-tunggu, iaitu ni dia. So kit tu ada dalam ni. So ni kita akan buka and kita tengok lah kit tu kit apa. Di sini Iqmal nak ucapkan selamat puasa buat rakan-rakan muslim yang berpuasa, dan kepada yang tak berpuasa tu enjoy lah makan kan. Okay, so sekarang kita akan buka kita punya ni. So ni pre-order Walaupun pre-order ni agak lambat sikit sebab ada masalah shipping. Maksudnya bukan shipping daripada seller lah, shipping daripada supplier dari Jepun. Okay, sepatutnya dia sampai bulan 1 hari tu, tapi agak lambat lah sebab sekarang pun dah masuk, dah dekat ujung bulan 3 juga baru sampai. So kita kena buka hati. Dia sini tak apa kot, ni cuma nak bagi tahu je yang aku pre-order. So kosong. Akan buka sini. So ini adalah kit yang aku ada janjikan dalam video Liber Night, iaitu ni dia kit kita, iaitu sekejap ke bawah sikit. Ni adalah 30 Minute Fantasy Rosan Fighter. So dia adalah variant lain daripada Liber Night sebab Liber Night tu dia macam side baik, yang ni Rosan Fighter ni dia side jahat, and Fighter ni dia adalah salah satu kelas lah. Kalau korang pernah main game MMORPG, korang tahulah kelas tu apa semua kan. So ini adalah penampakan depan kotak. So korang macam boleh tengok, kita punya Rosan Fighter ni dilengkapi dengan shield dan juga kapak, and dia punya body shape pun agak bulky. And then next kita ke kiri kotak, kanan kotak sama juga, sama penampakan depan. And then bawah kotak, so kat sini sama juga. Dia kita akan diberikan, ni adalah body frame ataupun silhouette, and then ni adalah baru final product lah, which is kelas 1 Rosan Fighter. So ni ada dia punya ni lah, sedikit lore semua, dan ini adalah salah satu, ni adalah custom part. Macam ni Rosan Warrior kelas 3 dengan Rosan Viking kelas 3. So ni adalah 30 Minute Fantasy punya option part yang dijual secara berasingan. So kalau korang nak dapat macam ni dengan macam ni, so korang kena beli dia punya extra part lah, ataupun order, ataupun beli yang satu set punya lah. Sebab Rosan Fighter ni dia boleh evolve jadi 2 kelas lagi, macam tu lah lebih kurang. So ni adalah penampakan atas kotak. So ni adalah front dengan rear view dia punya kit. And then ni ada lore juga semua, so korang boleh baca. So okay, ni kita akan tengok isi dalam. So, kita ada 1 runner, 2, 3, 4 runner, 5, 6, dan juga ni adalah ada runner lagi. Dan juga kita ada manual book lah. Kita akan tengok manual book dulu. So macam yang aku cakap, kalau kau tengok kat sini, ni adalah salah satu set lah, which is kalau you guys beli yang Rosan Warrior punya set, korang akan dapat ni. Korang akan dapat Rosan Fighter dan juga ammo untuk tukarkan Rosan Fighter jadi Rosan Warrior, dan juga tukarkan Rosan Fighter ke Rosan Viking. So dia satu set tu dalam 120 macam tu, tapi dia full set lah. Dapat yang ni sekali ni, lepas tu armor-armor untuk tukar jadi ni, dan juga armor-armor untuk tukar jadi ni, macam tu lah.
Okay. So kita akan buat kit ni, and bila dah selesai hasil akhir, kita akan buat review penuh lah. Okay, so stay tune. Okay guys, so setelah kita dah siapkan kita punya kit, so kita boleh lihat kat sini, ini adalah hasil akhir, which is ni adalah kita punya base frame ataupun kita panggil sebagai silhouette. And then dekat sini kita nampak ada macam pieces ni adalah kita punya armor pieces lah, untuk kita pasang dekat kita punya silhouette, and then jadi macam dekat belakang tu. Okay, so before that kalau kita tengok dia punya design untuk silhouette dia agak lain. So kepala dia agak kecil, and then untuk color design untuk color separation, dia lebih kepada color gelap lah. Macam kat sini boleh nampak color ada macam coklat, ada macam dark silver macam tu. Lepas tu ada juga warna macam dark ungu, lebih macam tu lah, lebih kurang. So and then kita ada juga kita punya clear part kat situ, which is warna orange. Okay, so kita akan tengok articulation later. So kat sini ini adalah kita punya silhouette, dan kita ada armor, dia punya armor. So kita akan pasang dia punya armor dulu, and then baru kita boleh tengok articulation lah. Sebab kalau nak cakap articulation silhouette saja, memang top notch lah dia punya articulation. So boleh refer balik review Liber Knight, and then boleh tengok articulation untuk dia punya ni lah, dia punya silhouette, which is sama je sebenarnya. Cuma yang beza dia adalah articulation bila kita dah pasang armor nanti. Sebab yang untuk Rosan Fighter ni, dia punya bentuk more kepada bulky, lebih besar, lebih tough. So mungkin akan ada tempat ataupun part di mana akan ada limitation untuk pergerakan lah, articulation macam tu lah. Okay, so tanpa banyak cakap lagi, kita akan terus pasang dia punya armor, and then kita akan tengok dia punya articulation lah. Okay, let's go. Okay guys, so sekarang kita dapatlah ini adalah hasilnya bila kita dah gabungkan dengan dia punya armor. Macam korang tengok, kan nampak besar kan, bulky kan, sebab armor dia tilah. Okay, so kat sini kita akan start review dengan dia punya design dulu. So design overall sangat ngam. Nampak lah yang dia ni nampak macam orang badan besar kan, buff. Sebab tengoklah dia punya armor pun tajam-tajam semualah kan. Lepas tu kita akan tengok pula dia punya articulation. Sama juga untuk line untuk 30 minute fantasi, kita ada first articulation adalah dekat bahagian ni lah, dia punya backpack belakang ni, untuk dia punya shoulder plate. So shoulder plate ni boleh gerak sini, dan lipat macam ni. Tengok, 1, 2, lipat. Okay, nampak tak simple je. Kiri dan kanan sama. So kita akan tengok ke bahagian kepala. So sebabkan kepala dia sekarang dah pakai helmet, so mungkin akan ada restriction lah untuk pergerakan. So kepala boleh pusing tak pusing, dia cabut. Tapi tak ada masalah pun, sebab kita boleh pasang balik. Macam tu lah. So ni kita pasang balik. So kita tengok kepala balik. So dia boleh pusing sampai sini je, tak sampai 180 degree pun. Sama juga ke kanan, sama juga. Ni boleh gerak atas bawah macam ni untuk kepala. Lepas tu kita alihkan shoulder ni ke belakang, shoulder plate ke belakang. So kita akan tengok tangan. So tangan boleh naik sampai sini. Okay, lepas tu dekat sini kita boleh pusing. Nampak itu dia punya armor. Ni pun kita boleh pusing. Dia pusing. Okay, lepas tu kita kat sini ada dual joint, 1, 2. So boleh lipat tu macam ni. Okay, lepas tu kita boleh tengok juga dekat bahagian tangan ni pun ada juga. Ni kita pakai holding hand. Cuba apa tengok. Sekejap. Kita pakai holding hand. And then ada juga articulation dekat bahagian ni. Okay, sama juga. Tangan kiri dan kanan sama je. So kita ke bahagian badan pula. So bahagian badan kita boleh gerak ke belakang tapi cabut. So dia tak boleh fully crunch. Dia boleh dia dapat sikit je. Untuk crunch dia dapat sikit. Lepas tu untuk ke kiri
Tengok dia ke kiri ke kanan pun agak limited juga. Sebab dia dah terlindung dengan dia punya skirt. Tapi skirt dia pun sama juga. Ada articulation juga. So, kita boleh lipat ke belakang. Lipat ke belakang. Dia boleh lipat ke belakang. Sini. Tapi still nak sama juga lah. Dia punya articulation kat bahagian perut tu agak limited juga. Lepas tu kita akan tengok ke articulation kaki. So articulation kaki, kalau kau tengok kaki ni lah paling style lah. Sebab ada ada tajam duri-duri semua. So untuk kaki boleh pergi sampai sini. Sini. Lepas tu kaki, ni untuk bahagian peha semualah. Peha dan juga bahagian cuff. Untuk bahagian kaki boleh lipat sampai sini. Maximum. And then juga sini. And then dia boleh juga ball joint kat sini. Ni ball joint boleh pusing juga. Okay. Sama jugalah dengan kaki kanan. So itu untuk articulation. Sekejap. So itu untuk articulation. Untuk 30 minute Fantasy Roseanne Night ni, dia dilengkapi dengan beberapa option hand ataupun beberapa dia punya accessories lah. So kat sini yang Iqmal pakai sekarang dekat tangan kiri adalah holding hand tapi tak boleh masukkan apa-apa. And then sebelah tangan lagi holding hand tapi boleh masukkan senjata. Then kita ada juga lagi satu set holding hand yang tak boleh pegang senjata. Dan kita ada satu lagi open holding hand tapi yang ni untuk masuk senjata. Dan kita ada satu set of open hand. Dan last sekali yang kita lupa, kita punya senjata lah. So kita ada kita punya kapak. Wah, dia punya kapak. Dan juga dia punya perisai lah. So bagi Iqmal lah kan, kit ni punya downside adalah dia punya shield je. Sebab Iqmal tahu dia buat lubang-lubang ni sebab nanti boleh letak aksesoris lain daripada contoh macam dia punya class upgrade lah kan. So macam kalau korang tengok kat sini kan, class upgrade kan. So korang tengok kat situ kan dia boleh tampal dia punya macam attachment armor kat situ kan, dekat bahagian shield tu. So aku tahu lah memang diorang nak buat macam tu. Tapi at least lah kan, buatlah apa-apa engraving ke, corak-corak ke kan. Tak adalah rasa macam plain sangat lah macam tu. Sebab untuk armor detailing dah okey tau. Macam korang tengok Iqmal dah buat pen lining juga untuk armor, dia punya armor pieces tau. Ada hitam-hitam tu kan. Semua dah pen lining dah tu. Ni pen lining macam tu lah. Okay. So macam biasa, kita cara nak pasang dia punya senjata senang je. Untuk kapak just simply masukkan je dekat sini. Then selesai. Saya tengok selesai. Ni untuk kapak. Walaupun secara jujurnya kapak dia agak longgar, tapi korang boleh masukkan sikit lah bagi dia ketat sikit. Lepas tu shield dia, kita ada dua adapter tau. So ni satu adapter. And then yang ni pula satu lagi adapter untuk pasang kat shield. So pasang kat shield just simply kan belakang tangannya ada lubang. Cucuk dia dengan lubang ni, tutup lubang ni. Lubang yang bawah ni masuk kat belakang tu. So siap. Macam tu lah saya nak pasang dia lah. Okay. Mantap lah kit ni. Tapi kena buat beberapa adjustment lah lepas dah siap pasang ni. Macam tu lah. Okay. 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 Sekejap. Okay. Okay. Itu saja untuk video kali ni. Review singkat and juga sangat singkat lah. Kan? Tak boleh nak cakap banyak sangat pun sebab dia lebih kurang je macam Liber Knight. Cumanya beza dia adalah dia punya armor pieces dia dan juga dia punya senjata je lah. Sebab dia punya base body pun sama, articulation pun sama. And then beza pula dekat base body iaitu siluet tu adalah dekat bahagian dia punya kepala tu je lah. Which is kepala untuk siluet Roseanne Fighter ni dia lebih kecil lah berbanding siluet Liber Knight. Okay. So itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like video ni, share video ni dan juga subscribe channel ni sebab subscribe itu percuma. Untuk minggu depan Iqmal tak akan upload apa-apa video. And sebabnya minggu tu dah nak raya. So
ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua muslimin dan muslimat, dan juga kepada non-muslim yang turut merayakan Hari Raya. And drive safe. Jangan lupa balik kampung, spend time dengan family dan sebagainya lah. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Tak tahu lagi bila. So stay tune. Itu je lah. Okay, bye bye.